Aku dah cakap, aku nak kali ni mesti confirm, mesti awet cun punya. Jangan risau, I bawa bunga untuk you hari ni. Bunga bro. Okey. Tapi ada benda tak bagi tahu lagi. Bunga ni dia sebenarnya mat bunga. Bukan bunga. Nama dia Beto Kai. Dia seorang penyanyi. Siapa nama tadi? Betul kan? Hai Beto. Beto. Bukan Beto, Beto. So cik review dengan dia. Let's go. Beto penyanyi ya? Ya, menyanyi. Kan suara kau dia dayu macam Aiman Tino kan? Suara dia macam Aiman Tino bro. Memang penyampak. So sekarang ni kita kat mana? Beto Restoran Mak Engku. Ceras Indah. Biasa buat review makan? Biasa juga. Biasa. So kau jujur ke tak jujur? Jujur. Kalau betul ada ujian. Betul. Litmus test untuk menunjukkan yang kau tak bohong. Okey, baik. Tanpa melihat dan ya. tanpa bau, aku nak kau beritahu aku rasa dia sedap ke tak sedap. Boleh? Okey. Jujur? Jujur. Masin. Betul. Betul. Boleh. Dia adalah seorang yang jujur. Alhamdulillah. Aku dah suka kau dah. Aku dah suka. Ini siakap masak steam. Nampak saiz dia? Kan nampak isi dia? Memang lembut. Boleh rasa? Sedap? Sedap. Tak tipu? Tak tipu. Saya suka orang yang jujur. Selalunya macam saya makan masak steam ni, dia manis sikit. Dia mungkin rempah dia berbeza. Dan kita rasa pula tom yum. Madu. Oi, benar tu. Air sirap selasih dia pun sedap. Dia punya tom yum ni bukan kaleng-kaleng Flavor dia, I can tell you, robust. Memang rasa satu-satu naik Silakan Beto, rasa ikan dia pula. Sedap Sedap. Sedap. Saya memang suka buat review telur dadah. Memang sedap. Tak terlalu masin, crispy ada. Minyak dia just nice. Sambil kita makan, boleh tak kau review sambil menyanyi? Macam menyanyi. Lagu top kau yang aku dengar tu. Janjimu dulu Kuat lagi. akan setia bersama. Daging masak merah. Ya Allah, lembut. Betul. Yang ni minta maaf, aku tak makan sayur. Engkau rasa ni. Ada ikan masin. Saya tak makan. Beto akan rasa. Nah, kalau kita cakap takut benda ni macam menipu tau. Boleh nak cakap sedap. Mungkin sebab selepas kau test yang first tadi tu menyebabkan kau punya rasa semua sedap. Tapi pada saya lah, kesemua masakan kat sini 10 berapa you bagi? Saya bagi 9/10. 9/10. Ikhlas lah. Saya pun bersetuju dengan Beto. Kita bagi 9/10. Oh, memang macam tu. Boleh kali. What? 9/10? 9/10. Dan untuk korang yang ambil package S ni, ada add-on mangga susu berharga RM10 aja. Bukan kaleng-kaleng Buat apa aku bohong? Betul piau. Saya rasa dulu. Rasa dulu. Ya Allah, apa nak rasa? Nah, itu air ni. Ni tak payah. Ni kena review juga. Itulah review makan hari ini. Saya Lando Zawi paling siap dan juga Saya Beto Kai. Senpai. Senpai.